sekarang tengah hujan. Aku pergi rehat sekejap dekat dalam kereta. Seorang peramai lagi ni datang kat gambar. Hujan-hujan pun sanggup tak gambar. Tengok jalan guys, memang ramai sangat-sangat sebab ini adalah last day kita orang kat sini. Maybe next event kita orang akan update lah kat korang kat mana kita orang akan bawa mangkuk pipi. By the way, kalau korang nampak je kedai ni, korang singgah tau sebab memang sedap dak. Kesian tinggal ibu dengan Pak I je berdua. Sebab sepupu Pia pergi solat, adik Pia balik kejap. Tada, mangkuk pipi. Muka aku selalulah penyek. So kalau korang tengok setup ni biasa-biasa je. InsyaAllah next event Pia akan upgrade lah Pia punya setup. Assalamualaikum handsome. Apa? Masak? Menipunya. Ini mak saya yang setiasa kuat. Inilah mastermind yang mangkuk pipi. Hari tu ada orang komen laksa macam lebih manis. Tapi kali ni kita orang dah otter. Rajinnya dia. Ajinnya dia. Yang ni pun banner lama. Kita orang pakai banner lama. So ini kek coklat mine. Kek ni memang nampak kosong je. Tapi nanti kita akan cedok kek. Cedok coklat tu. Sebab apa tak beratur? Sebab kalau beratur pun servis kita orang laju, alhamdulillah. Ini contoh kalau korang beli coklat kek. Oh. Cik. Wow, penuh-penuh. So korang semua jangan lupa support mangkuk pipi.